Itulah saya katakan baru ni pada satu jamaah, saya kata kalau anda sayang dengan ulama-ulama sunnah, tahun depan kita kena tukar sambutan maulud daripada 12 kepada 9. Kalau nak sambut maulud kena tukar 12 kepada 9. Kau tu kata mampu kita mampu pi Kenapa? Kerana Imam Malik memusuhi 12. Imam Malik tidak suka tarikh 12. Imam Malik menghentam pandangannya, kata 12. Imam Malik itu siapa dia? Imam Malik menumpahkan asas-asas ilmu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Maka guru kepada mazhab kita tak suka 12. Maka tahun depan kalau nak sambut kena 9. Kena 9. Jangan sambut 12. Begitulah pengaruh Syiah. Agak-agak antum boleh tak Malaysia menempah sejarah? Bukan Malaysia tempah sejarah, karya kecil saja dalam Malaysia tempah sejarah sambutan maulud 9 hari bulan. Bukan suruh negara ni berubah, hanya satu karya kecil menempah sejarah 9 hari bulan. Nak berarak pilah, pelingkuk pilah, tapi 9 hari bulan. Kalau sayang dengan Imam Sunnah. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri ditanya tentang maulud Nabi, aku tidak mau tahu Nabi lahir bila, tapi tanya dekat aku kenapa dia dilahirkan. Tak mau tahu tarikh dia bila, tapi bagi tahu kat aku, tanya aku kenapa dia dibangkitkan, aku jawab. Pasal itu kalau dah maulud Nabi tu dengan darah kita dah jadi seperti kata Amy Search, hukum karma isi dan kulit, dah jadi begitu kata apa nama dia, Amy Mastura nama dia. Dia sekarang dia bagus, dia buka Mahatahfiz. Dia kata dah jadi isi dan kulit hukum karma itu. Kalau dah jadi begitu, nak sambut juga berpindahlah daripada 12 kepada 9. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallah. Boleh.